Ni antara banyak pokok ni paling bagus ni. Tinggi sudah. Kondor hitam ni. Ini pun apa Pak? Kini. Taproni buang dahan-dahan cacing-cacing ni. Dahan-dahan kecil macam ni tak guna. Dia ikut makan baja nanti. Biar kita bagi dahan yang utama dia makan baja lah. Dahan kecil ni cacing-cacing. Supaya baja tu banyak bagi makan dahan utama yang dia makan. Cacing ni tak sempat nak makan lah. Dahan yang melondeh macam ni perlu buang. Kita mau macam ni bagus. Yang naik ke atas sangat pun tidak bagus. Macam ni potong tahan. Ini cabang dia tumbuh. Ini cabang tumbuh di sana nanti kita buka. Ini wah. Ya, dia punya pokok ni dahan batang ni kena cahaya, tak terlindung. Kalau terlindung serangga pun seronok lah diam kat situ. Serangga ni yang merosak daun-daun, dia akan bermalam dekat dia punya dahan-dahan yang rimbun nanti. Sebab sejuk kan. Kalau terbuka macam ni panas, dia pun tak mau diam situ. Itu lagi yang penting baja, pemberian baja kepada dahan utama. Tinggi ni perlu pakai tangga. Kok ni dah berapa kaki ni, mungkin lebih 10 kaki dah. Musim panas macam ni, kalau nak bagi baja, bagus bagi baja cecai. Baja cecai organik. Jangan bagi baja kimia butir. Panas macam ni takut dia punya apa, hangat. Wap panas kan menghilangkan baja tu. Kalau bagi baja cecai pagi-pagi macam ni, dia menyerap ke dalam tanah. Saya dah siram baja Power Grow. Panas ni dia perlukan air banyak lah. Kalau bagi baja butir, wap panas dia akan menjadi sejatan. Jadi baja tu hilang dia punya nutrien oleh panas. Ada lembab, musim lembab sikit boleh bagi baja tu, baja butir, baja biji.
Pruning dahan pokok durian pagi ini. Cuaca panas, mula mau nampak ni. Ya nampak lapang ni punya apa? Sekeliling dahan pokok. Saya dah pruning. Pak cahaya tembus kat dia punya batang dahan. Banyak sangat dahan cip ni buang. Belajar nak pruning. Kalau teman-teman yang pakar tu pasal pokok durian, boleh komen lah macam mana cara yang bagus. Ada kesilapan, tekniknya tak betul, boleh komen. Saya baru belajar ni. Dah tanam beberapa pokok, ada 4 pokok yang mati. Tu pengalaman lah. Pengalaman juga, memang ada dugaan juga. Tanam pokok durian ni hobi. Kalau dia hidup bagus, berbuah, kita pun puas hati. Hasil kerja kita sendiri ya. Kalau dia ada buah hasil, syukur puji Tuhan lah. Apa yang kita buat membawa hasil. Kalau dia berbuah, kita boleh kongsi lah pengalaman dengan rekan-rekan. Kalau tak buat tu, kita tak tahu apa masalah. Cabaran semua tahu lah daripada pengalaman sendiri. Kalau orang dulu dia tanam pokok durian ke gunung, kawasan bukit gunung, memang bagus dia punya saluran tanah. Kalau durian kawin macam ni, dia sensitif lah. Kalau tanam jauh-jauh ke gunung sana, nanti tidak jenguk, habis lah. Sia-sia je tanam, mati. Kalau tanam belakang rumah macam ni, kita senang jenguk dia. Hari-hari boleh jenguk. Dah di pruning. Nampak luas, kemas dahan-dahan. Cuma yang ke atas tu mau pakai tangga lah. Banyak cacing-cacing ke atas tu. Tidak masalah, saya akan pruning bagian atas tu guna tangga. Okay. Nampak bagus dahan tu. Bawah ni dia tembus cahaya. Dua pokok ni dah di pruning. Tu dah. Pruning pokok lain lagi. Sambung pruning yang ni kan.
saya panas pagi ini bagus lah, ada vitamin. Kalau dah pukul 11 tu tak bagus. Tidak kerja waktu pagi macam ni. Okey. Tutup dia punya tanah tu dengan daun supaya sejuk. Musim panas macam ni, dia kering, panas lagi, kita tutup dengan daun. Bunyi burung-burung bersiul-siulan, saut-sautan. Healing pagi ni di kebun. Okey, kita pruning pokok ni juga. Ini daun yang mati ni buang. Diam ke kampung ni, ke kebun, dengar bunyi burung, bunyi ayam berkokok. Suasana kampung. Burung kukur. Manuk seku. Ni okey, cukup ni. Dia punya dahan masih jarang-jarang ni. Tidak rimbun sangat. Tak perlu banyak yang dibuang. Tanam durian kahwin macam ni, tanam dekat dengan rumah, senang nak jaga. Kita tanam jauh-jauh, jarang nak jenguk tu, rugi nanti, mati cuma. Ya, sensitif ni. Ke durian kampung, durian bukit tu tak apa, boleh tinggalkan. Ini jaga dengan rapi. Kita tanam ni bukan untuk komersial, tapi untuk hobi, minat.
tanam pokok dia tak banyak minat untuk bercucuk tanam, ada hasil puas hati. Okey, teman-teman, ini dia pokok durian tu saya tak siram dengan tu Power Grow punya baja organik cecair ni. Musim panas ni diperlukan banyak air, so bagus pakai baja cecair, bancuh dengan air, kentuang ke sini, siram kat pokok ni. Okey, siram. Cuaca panas yang dia perlukan air, siram supaya menyerap. Dia organik tu menyerap ke bawah lah. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih menonton Semetabak Channel. Saya kongsikan aktiviti saya hari ini, cloning anak pokok durian. Buang punya dahan-dahan cacing-cacing yang banyak tu. Ini tu siram dengan Power Grow organic fertilizer, banyak organik cecair. Sekarang ni musim panas, so kita pakai baja organik ni, siram ke dia punya pokok lah sambil bagi air. Okey, terima kasih menonton Semetabak Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Pada sahabat-sahabat yang pakar menanam pokok buah-buahan, bagi komen lah mana yang bagus tak bagus, betul tak betul, bagi motivasi, share apa yang tak betul, penambahbaikan. Okey, jumpa lagi di lain episod sama Semetabak Channel. Ini bunyi burung-burung kebun pagi ni. Cuaca pagi ni masih sejuk, angin sepoi-sepoi.